DJI Mic Mini. So Shun, Kalau grafik macam mana? janganlah bro. Tapi ada warranty bro, ada warranty, no worries. Warranty cover. Orang di shop confirm quality mana. Legit one bro. Unbox bro, watch him unbox. Yeah man. Like the open charging port cannot Wait, charge. don't Hey. buy. Don't buy ceramic more cheaper. The size bro, you see the size right there. See ah. This one, Ni lagi kecil sikit je. Sama macam Holyland bro. Same like Holyland. Ooh. Dah pack. Oh, Dapat dua bag. Satu is manual. I don't know, I don't use this. itu sticker bro, tengok. Oi, nice bro sticker. Nice bro. Oh, nice though, this sticker. Okay. Oh, the fucking helmet. No, I don't want to put in my fucking helmet. No, dapat watch bro. Where you got? Watch man. See? Ah. The shoe. Shoe. TRRS. Yang dinanti-nantikan bro. This one. Oh, this one is the shit bro. This Nice, one is kan? very nice. This is honestly quite nice. Thick bro, 你摸一下。它是厚的。Kasih. Okay, gang. Ceng. Nice bro. Solid bro. Solid dan sebenarnya. No lah. Cannot say like that lah. Ooh. See? Dah berkelip-kelip bro. Berkelip dah Okay. semua. Oh. Dia ada logo kat tepi DJ ada No, the nice magnet. cantik. Nice. You see? Small right? Cantik bro. Ah. Nice bro. Oh, this. You know where I want to put here? This one is here. See, I got clip there. Then Hello. not connected bro. Like this. See? Ngam bro. Ha. Smart ah. And then the magnet Ya, ya. more stronger than my Holyland last time. Oh, dia magnet strong. So nice bro. And then the best thing about this right, you can connect this directly without this one. Lepas kita jual mic kita hari tu kan, saya dah beli satu mic je. Mic yang diguna pakai yang korang dengar sedap ni, tak tahu dah sedap ke tak kan. Saya dah try sebab saya pakai open face. Saya tengok review banyak cakap mic ni dia sedap kalau compare dengan mic lain lah. Dia sedap dekat full face sebab mostly diorang pakai full face. Open face tak pernah try. Aduh. Open face tak pernah pakai. Overall kalau tanya saya, dari segi keselesaan video dalam mic ni okey lah, masih lebih kurang macam Holyland Lux MK2 tak silap saya. Lebih kurang M2, Lux M2. Yes. Lebih kurang dia punya sizing tu untuk rasa comfortness ni tu. Tapi overall dari segi sound quality saya rasa ini better lagi. Sebab apa saya cakap better? Sebab signal yang saya nampak dekat mic ni dia hijau. Kalau compare yang sebelum ni dia macam tak sampai tengah tu pun. Dia blank sebab ada dua bunyi. Bunyi suara dan bunyi engine. Yang ni dia macam capture sound saya sahaja. So overall dari segi sound wise saya rasa DJI ni champion lah. Tapi tak apa, korang tengoklah kejap lagi sound quality dia macam mana. So hari ni saya punya content, saya nak hantar barang dekat seorang artis ni. Korang teka lah siapa. Rezeki korang ada, nanti dia saya hantar barang. Saya dah jatuh. Kaki tak kuat lagi. Tapi itulah kan, bila fikir balik, kenapa aku nak sangat beli mic ni? Sebab dia senang cakap cerita di sini lah. Baru-baru ni, beberapa bulan lepas, kaki aku patah. Lepas tu aku baru lepas beli mic ni tau. Kalau korang perasan aku punya
TV, aku baru je lepas beli mic ni. Lepas beberapa hari lepas tu, sakit kepala. Adalah kemalangan sikit. So, nak jadikan cerita agak down lah sebenarnya. So, bila kaki aku patah, mic ni putus sadai, aku punya interest dah lost. Lepas tu pula dapat pula kawan jenis yang, kau jual lah barang kat aku, kau jual lah barang kat aku. Kita jadi macam, yelah jual lah. So, saya pun jual lah antara barang-barang saya. Saya jual GoPro Hero 9. Lepas tu saya jual GoPro Hero 4. Lepas tu saya jual saya punya Holy Land kan. Sebabkan, tapi saya jual semua benda ni kat member lah. So, bila dia jual kat member ni, aduh, dia buat kita lagi semangat nak buat lah. Sebab diorang dah buat konten, kita pun nak buat juga kan. So, macam, aku pun nak juga lah. Kalau ikutkan itu nak buat apa? Nak buat voice over je. Senang kan? Voice over. Rekod je video, betul voice over. Tapi tak best lah. Tak boleh cakap. Dia tak tahu kita carut apa kat situ kan. Ni kita dapat carut-carut sikit. Best lah. Bukanlah carut-carut tu yang nak lebih kepada nak bercakap. Tak jelas sunyi sangat. Kalau ada apa-apa, ada konten sekali. Betul tak? Okay, dah nak sampai. Saya call sekejap. Saya call sekejap no mic. Okay. Halo, brother. Kat mana tu? Dekat lobby. Sekejap, aku buka traffic light ni. Jadi aku sampai, aku hantar terus lah kat sana. Kau kat mana? Aku bagi Hakim Alright. Okay, boleh. Alright, ada 2 barang. Nanti aku tengah aku hantar kau. Beres. So, malang sekali orang tak dapat jumpa. Tapi tak apa, ada rezeki lain lagi. Lalang lobby. Korang teka lah siapa. Korang caw suara dia. Korang cuba lah teka. Betul lah. Mana guard dia? Oh, guard dekat sini. Dia call sekejap. Bahaya. Barang orang. Hello, Kim. Aku dah hantar dekat Abang Razak. Abang Razak tu cakap dia selalu hantar barang dengan kau. Alright. Okay, thank you lah, Kim. Nanti bagi main kau lagi. Alright. Okay. Alright. Salam. Dahsyat kereta. Memang terbaik. Ekor dia kanan terus pergi kiri Memang kuat ke? Paling kuat. Oh. Wow. Masuk kita tengok. Wow. Dia pun takut nak buat laju kan sebab jalan basah. Jangan lagi tu. Maghrib ke? Ada di sini. Kalau dekat KLCC tadi, baik aku pergi KLCC terus tadi, tahu tak? Angin. Alah, tak ada minyak pula kat stesen ni. Tak ada minyak kan? Minyaknya enggak ada dong. So kita kena isinya di sini. Cakap Indun. Ya.
Jadi barang sudah sampai.